Saya nak jual rumah, bagaimana cara untuk tahu market value? Okey. Untuk soalan ni, biasanya mereka akan jawab, tanya ejen lah. Ejen akan tolong cekkan market value. Betul, ejen memang boleh tolongkan cek market value. Tapi, kadang-kadang ejen dapat adalah kena maki. Listing tak dapat, commission pun tak dapat, dah kena maki pula. Dah tolong you, dah kena maki. Kenapa? Harga tersebut jauh lebih rendah daripada harga yang anda minta. Okey? Ejen, dan anda ingat, dan kami bukannya yang orang yang kawal pasaran ya. Kami tak boleh kawal pasaran. Tak ada sesiapa pun yang boleh kawal pasaran tau. Kami dapat informasi tersebut dan beri saja pada anda. Itu saja. Okey? Jadi, untuk elakkan semua ni berlaku, saya sarankan anda buat langkah-langkah ni dulu sebelum tanya ejen untuk market value. Yang pertama, you kata nak jual. Kenapa nak jual? Itu anda perlu sangat jelas kenapa nak jual. Adakah anda dah dapat banyak untung jadi nak jual? Mungkin kalau untung 200,000, tak nak jual lah. Anda nak 500,000 untung baru jual. Okey? Macam tu kadang-kadang. Kalau untung 200,000, saya nak untung juga, tapi saya nak untung sikit pun tak apa. Untung 100,000 pun tak apa. Then okay. Ada yang case lagi, ni tak boleh lah sebab saya perlukan wang ini untuk buat bisnes dan saya baru hilang kerja, saya kena jual. Saya tak larat lagi nak bayar, saya kena jual. Dapatkan sikit duit dan sewa. Banyak beza tau. Satu, anda tak perlu jual, tapi cuma nak untung saja. Itu tak terdesak. Yang kedua, anda terdesak. Jadi sebab anda nak jual, anda perlu clear. Ini anda perlu sangat clear. Yang kedua, katakan anda nak jual nama kondominium ialah kondominium A. Katakan anda nak jual kondominium A. Anda perlu ada informasi. Informasi apa? Alamat berserta nombor pintu, saiz, berapa bilik air, berapa bilik tidur, berapa parking, dan yang kelima, harga. Berapa anda nak jual? Berapa? Jangan cakap saya tak tahu, saya tengok bank balik berapa market value dan baru saya buat keputusan. Itu membazir masa. Jangan bazir masa pada ejen. Kalau you tanya macam ni pada ejen, ejen akan tahu you tak serius. Memang kalau mana mungkin anda nak jual rumah hari ni, anda tak tahu apa harga yang anda nak jual. Anda dulu, kalau betul-betul anda serius nak jual rumah, anda boleh berdasarkan apa harga yang anda beli dulu. Okey? Katakan harga yang anda beli dulu adalah 400,000. Sekarang you nak jual 600,000. Katakan. Tak apa kalau harga tu tak masuk akal. Anda tak tahu, sebab tu anda nak check kan. 600,000, okey? Katakan anda nak jual 600,000 sekarang. Langkah ketiga. Pergi ke Google. Google. Bukan pergi ke website. Apa-apa portal property, jangan. Pergi ke Google dulu. Google kondominium A untuk dijual. Kondominium A for sale kalau dalam bahasa Inggeris. Google. Lepas Google dah keluar keputusan, dia ada Property Guru, iProperty, Mudah, dia ada HProp. Semua you klik, you pilih satu, iProperty, Property Guru, pilih satu atau dua, klik masuk, tengok iklan. Kenapa saya nak anda tengok iklan? Saya nak tengok sebab bukan hanya you yang nak jual. Ada je persaingan anda. Maksudnya unit-unit lain yang nak jual juga. Jadi berapa harga mereka nak jual? Katakan sekarang anda nak jual 600 kan? 3 bilik, 2 bilik air, 1000 kaki persegi. Anda check lagi 1000 kaki persegi berapa mereka nak jual. Katakan mereka letak 800,000. Katakan, maksudnya harga 600,000 yang you nak jual tu murah. Mungkin ada boleh naikkan. Tapi kalau iklannya kebanyakan anda tengok, anda nak 600,000, mereka letak 500,000,
Ada yang letak 450,000, anda beli 400 anda letak 450,000, ada yang letak 450,000, ada yang letak 400. Adakah anda rasa kalau letak 600,000 akan ada pembeli? Tak ada kan? Sebab pembeli pun akan buat macam tu, mereka akan bandingkan. Dan ejen, tugas dia ialah cari apa yang pembeli nak. Kalau dah ada pembeli, masa tu mereka akan jual yang boleh jalan, stok yang boleh jalan. Senang saja, yang boleh jalan kalau kondominium biasanya adalah yang paling murah. Sebab semua sama, 1,000 kaki persegi, view je yang lain. Kalau paling murah boleh jalan, jalan lah. Itu kerja kita mah. Kita buat bisnes. Okey? Berbalik kepada anda. Anda sebab sekarang nak jual, anda perlu realistik lah. Katakan anda nampak, 600,000 tak dapat lah, tapi saya terdesak nak jual. Kalau anda terdesak, ini nasihat saya. Jangan pergi letak 600,000. Memang I can guarantee you tak ada orang nak call. You letak yang apa yang you boleh lepaskan, harga yang you nak lepaskan. Okay? Lepas ni baru you cari ejen. You cari ejen, you terus kata dengan dia, tolong check I pay market value, saya nak jual 600,000. Ejen akan balik, tak boleh puan, yang ni boleh cek, atau tuan, yang ni kan best price 500. Okay, 500 okay, tak apa. You letak 450, saya nak lepaskan, saya urgent nak lepaskan 450. You cakap dengan urgent saya nak lepaskan 450 dan saya akan bayar you 3%. Dan you tunggulah. Kalau 450 dan itu adalah yang paling murah, ejen tu adalah tangan, you ingat apa ejen tu akan buat? Ejen tu akan push mah. Dia akan buat pasaran mah. Sebab paling murah, push, dan you akan bagi 3% mah commission. Okay? Jadi apabila urusan nak jual beli hartanah ni kan, bukan straightforward tau. Bukan harga yang you nak mesti you akan dapat. 99% akan pergi berunding. Dan apabila masuk proses perundingan, maksudnya anda tahu harga tersebut adalah harga yang pasaran nak beli, bukan harga yang anda nak jual tau. Ejen akan bawa kepada anda tawaran. Apabila harga dah kena dengan pasaran, permintaan pasaran, ejen boleh dapatkan tawaran untuk anda. Maksudnya ada tawaran. Maksudnya anda tahu harga yang nak jual adalah harga yang berpatutan atau lebih rendah daripada pasaran. Okey? Saya harap perkongsian ini setelah sedikit sebanyak membantu, dan saya ucapkan terima kasih atas soalan tersebut. Saya tak dapat baca nama anda, tapi saya harap anda, saya guna soalan anda sebagai contoh ya. Ini apa yang saya kongsi ini bukan hanya ditujukan kepada anda, tapi saya tujukan kepada semua orang yang nak jual rumah. Okey? 3 langkah, ingat 3 langkah ni sebelum pergi cari ejen. Okey, langkah pertama, pastikan anda tahu sebab anda nak jual. Kena kukuh sebab ni, kena kukuh. Yang kedua, kalau anda dah tahu sebab anda nak jual, yang kedua adalah sediakan butir-butirnya, butir-butir rumah tersebut. Okey? Yang ketiga, pergi ke Google dan tengok iklan apa harga di pasaran, di pintar. Nombor 4, kalau betul-betul masih nak jual, baru cari ejen. Jangan terus pergi cari ejen, lepas tu ejen bawa harga yang sangat rendah, anda maki ejen. Ingat ya, kami tak kawal pasaran, tiada siapa yang boleh kawal pasaran. Kami hanya bawa mesej kepada anda. Okey? Terima kasih. Saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video akan datang.